Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Nabila binti Arzani. Matrix number GB250132. Saya merupakan pelajar Seksyen 1 untuk kursus Sosiologi dalam pendidikan teknikal dan vokasional. Okey, untuk program yang dianjurkan oleh kami, saya merupakan penolong pengarah program. Dan serba sedikit tentang program kami adalah tentang meal preparation, iaitu kesedaran tentang makanan seimbang dalam kalangan komuniti Parit Raja. Pengalaman saya dalam mengendalikan program ini adalah bermula dengan pelantikan ahli jawatankuasa lah. Pada awalnya saya tidak bersetuju untuk menjadi penolong pengarah program. Namun diberi kepercayaan kepada seluruh ahli kelas Seksyen 1, saya memegang amanah itu dengan baik. Dan apa yang patut di-improve ataupun ditambah baik adalah menerima setiap perbezaan pendapat, perbezaan latar belakang antara satu sama lain. Saya merupakan minoriti dalam kalangan tersebut. Saya merupakan pelajar jurusan pemasaran atau perniagaan, di mana mementingkan dari segi komunikasi, semangat sepasukan dan sebagainya lah. Jadi itu adalah antara cabaran yang yang perlu saya harus tempuhi lah sepanjang program ini berlangsung dan memberi impak kepada diri saya secara peribadi dan secara profesionalnya. Okay, seterusnya adalah refleksi sosiologi. Okay. Institusi sosial adalah pemilihan untuk saya dalam konsep sosiologi. Kerana apa? Kerana dalam program ini kami memilih Universiti Tun Hussein Oil Malaysia sebagai tempat program kami berlangsung pada ketika itu. Okey, jadinya UTHM ini merupakan salah satu universiti di bawah MTUN, iaitu yang menyokong TVET. Ada 4 universiti di bawah MTUN, iaitu UTHM sendiri, UMPSA, UTM dan UNIMED. Dan UTHM adalah salah satunya. Dan mengapa kami memilih UTHM? Untuk memperkenalkan kepada komuniti Parit Raja tentang kemudahan yang ada di UTHM lah. Kerana kami membuat meal preparation, jadi kami menggunakan makmal catering FPTV itu sendiri untuk mereka merasai sendiri pengalaman bagaimana berada di dapur makmal catering tersebut lah. Mereka dapat melihat restoran di makmal catering, dan saya sendiri saya pun sendiri sebenarnya agak teruja kerana ini merupakan pertama kali saya melihat makmal catering itu sendiri, dan restoran yang ada di UTHM replika restoran lah, maksudnya ala-ala restoran di UTHM. Dan apabila kami memperkenalkan infrastruktur dan kelebihan yang ada di UTHM, barulah komuniti Parit Raja ini sedar bahawa sebenarnya dekat UTHM ni ada menawarkan servis ataupun perkhidmatan ala-ala mereka nak merasai bagaimana makan berada di ala-ala di hotel. Jadi apa yang perlu ditambah baik dalam sistem TVET ini adalah semangat sepasukan dan semangat kepimpinan antara satu sama lain, supaya mereka ada nilai murni lah, seperti dalam PAK 21, iaitu nilai insaniah, nilai murni, nilai kolaboratif. Itulah mereka patut terapkan dalam sistem TVET ini. Walaupun mereka sudah mempunyai kemahiran yang sangat bagus dari segi hands-on-nya dan sebagainya, namun 3 perkara ini untuk memenuhi PAK 21 ini juga penting untuk pelajar TVET dan dalam sistem pendidikan TVET. Kesimpulan dalam apa yang saya dapat dalam program ini adalah, yang pertama, setiap individu itu ataupun semua individu perlulah menghormati setiap perbezaan latar belakang mereka lah. Sebab dekat sini kita lihat di Seksyen 1 ada yang pelbagai latar belakang. Okey, pelbagai latar belakang, pelbagai idea dan sebagainya. Jadi sesiapa sahaja yang berani untuk menampilkan diri ke hadapan untuk menjana idea, janganlah kita sesekali
memandang perkara itu remeh. Tetapi bagi saya, sesiapa sahaja yang berani untuk membuat persembahan di hadapan, bukan membuat persembahan lah, tampilkan diri ke hadapan untuk memberi idea dan sebagainya, saya sangat hormat mereka lah. Okey, yang kedua adalah bagaimana untuk memperbaiki dalam sistem TVET. Mungkin dalam kurikulum ataupun kursus kurikulum yang ada dalam TVET itu menerapkan sikap berpasukan ataupun semangat berpasukan, semangat kepimpinan antara satu sama lain dan menghormati antara satu sama lain. Ini tiga perkara ini perlulah diterapkan sejak mereka berada di peringkat sijil lagi, terutamanya mereka yang melanjutkan pengajaran di College Vocational dan Politeknik. Perkara ini sangat penting lah. Tiga perkara ini yang saya rasa sangat penting dalam setiap organisasi, bukan organisasi di pendidikan sahaja, tapi di setiap organisasi. Rasanya itu sahaja video refleksi saya pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.